kita nak buat mandian tu, contohnya kita ambil Raja Gel sebagai bahan mandian. Sebelum kita mandi dengan Raja Gel ni, kita kena sediakan dahulu 7 telaga raudah ni yang kita dah bancuh dengan air dan campur dengan ais. Jadi cara dia yang ini kita kena titis sebanyak 7 titis dalam baldi tersebut. Kemudian dicampur dengan ais. Ais tu kita kata tak perlulah banyak, tapi kalau banyak lagi baguslah. Tapi bagi saya kalau dah rasa sejuk tu dah cukup. Kemudian campur dengan air. Kita letak air tu dalam sekitar setengah baldi lah. Jangan letak banyak-banyak sangat, sebab banyak nanti takut kita tak boleh nak angkat. Kita sediakan dulu, kita titis sebanyak 7 titis dalam baldi dah dicampur dengan ais. Kemudian kita kacau mengikut arah lawan jam. Kita baca Fatihah 1 kali, baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kemudian kita baca Fatihah balik semula 1 kali. Kemudian kita baca Ayatul Kursi 1 kali. Kemudian kita baca selawat sebanyak 21 kali. Kita kacau arah lawan jam. Okey. Dah kacau arah lawan jam tu, kita letak dekat 2 bilik air. So kita mandi dulu dengan Raja Gel. Mandi dengan Raja Gel kita buat pada waktu pagi ataupun pada waktu senja. Masa kita dah ratakan Raja Gel ni, buat mandian ini, jangan campur dengan sabun lain. Mandi dengan Raja Gel ni, kita mandi saja dengan Raja Gel. Kemudian apabila kita dah mandi dengan Raja Gel, kita kena tunggu 3 hingga 5 minit. 3 hingga 5 minit. Kalau kita rasa macam nak sendawa ke, muntah ke, kita muntahkan dulu. Kalau kita rasa macam rasa nak keluar sesuatu ke, kita tunggu dulu sampai habis. Dah habis apa benda semua, barulah kita bilas dengan air bersih. Dah bilas dengan air bersih, barulah kita ambil air yang sudah dibancuh dengan 7 telaga raudah tadi yang dekat luar tu, kita siram. Dengan sekali siraman. Masa siram tu kita niatlah mohon pada Allah supaya kita ni dibersihkan daripada semua gangguan yang kita nampak dalam tidur. Kita minta supaya dibersihkan daripada semua gangguan itu. Dan kita apabila dah siram, janganlah biar dia kering sendiri, ambil tuala terus tutup je macam tu. Kemudian kita keluar. Lepas kita keluar, apabila air 7 telaga raudah tadi yang kita dah siram tadi tu dah mula mengering, kita ambil minyak bidara gaharu ataupun minyak premium ataupun minyak bidara intim. Ini bergantung kepada siapalah. Kalau sekiranya dia ada minyak bidara gaharu, maka sapu dekat sendi-sendi. Sebab lepas mandi dengan 7 telaga raudah tu, kadang-kadang ada setengah orang tu rasa bisa, rasa dekat pinggang dia. Maka pada masa itu dia perlu kepada minyak angin ini untuk sapu dekat kawasan-kawasan dia rasa bisa tu. Supaya rasa bisa tu rasa hilang. Kalau dia rasa macam bahang, dia boleh sapu dekat kawasan sendi-sendi seluruh tubuh untuk hilangkan bahang dia. Sendi-sendi ni maksudnya dekat sebelah sini, dekat sebelah sini, dekat sebelah siku, dekat bahu yang kita rasa berat tu, dekat pinggang belakang, dekat ovari kiri dan kanan perempuan itu, dia boleh sapu. Biasanya dekat lutut, dekat buku lali, mana-mana yang benda-benda bergerak, kat situ benda tu sembunyi lepas kita buat mandian. Lepas pada tu rasa bisa hilang tu, dia akan mula berkurang. Okey, jadi apabila dah buat mandian, kita konsisten dengan amalan selawat dan juga istighfar. Besok kita mandi lagi hari kedua, kemudian lusa kita mandi lagi hari ketiga, begitulah seterusnya untuk minggu pertama. Kemudian minggu kedua kita akan ulang balik semula. Semua benda